Hai semua, Assalamualaikum. Adakah anda terlupa kata laluan Gmail anda? Jika ya, jangan risau. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara mudah untuk anda reset kata laluan Gmail anda. So, nak tahu bagaimana cara-cara dia? Jom tonton video ni sampai habis. Biasanya, bila kita nak log masuk akaun Gmail kita, kita akan buka pelayar web. Lepas tu, dekat bahagian sini, kita klik pada bahagian sign in. Dan di paparan ini, kita kena masukkan alamat email kita dan kita klik next. Untuk log masuk, biasanya dekat sini kita kena masukkan kata laluan. Betul tak? Tapi disebabkan oleh kita lupa kata laluan, kita kena buat beberapa step. Untuk lupa kata laluan, ada 3 cara dia. Okay, yang mana cara yang pertama adalah melalui pengesahan tab yes di telefon anda. Untuk cara ni, ia boleh digunakan jika akaun Gmail anda telah pun dihubungkan dengan telefon pintar anda. Untuk cara ni, bila anda klik sahaja dekat bahagian forgot password, sistem automatik akan keluarkan paparan account recovery dan Google akan menghantar satu notifikasi kepada anda. Jadi anda ambil telefon anda, lepas tu buka notifikasi tersebut dan dekat paparan ini anda klik sahaja yes it might. Sekiranya anda nak setkan semula kata laluan Gmail anda boleh klik dekat bahagian sini. Pada bahagian ini anda kena cipta kata laluan yang baru. Untuk bahagian confirm ni, anda kena salin semula kata laluan yang anda cipta tadi. Bila dah selesai, anda klik sahaja dekat bahagian save password. Dan anda dah berjaya login akaun Gmail anda. Okey, itu adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua pula adalah melalui pengesahan email pemulihan. Cara ni boleh digunakan sekiranya telefon yang anda hubungkan dengan akaun email tersebut rosak ataupun hilang. Untuk bahagian awal, step dia sama macam yang saya tunjukkan tadi. Yang mana anda kena buka pelayar web. Kemudian klik dekat bahagian sign in. Sila masukkan alamat Gmail anda dan anda klik next. Dekat sini anda klik pada bahagian forgot password dan sistem akan keluar paparan untuk cara yang pertama. Yang mana kita kena tap dekat kita punya telefon kan. Tapi disebabkan oleh telefon kita rosak ataupun kita tak boleh nak akses telefon tersebut. Dekat sini kita boleh klik pada bahagian try another way. Kalau dia keluar paparan macam ni, apa yang kita perlu buat adalah kita kena buka email pemulih kita. Okay? Email pemulih ni kita dah setkan masa kita mula-mula daftar akaun Gmail kita. So, kita buka email tersebut dan kita kena cari email daripada Google. Okey, dekat email tersebut dia akan mengandungi kod pengesahan. Okey, kod pengesahan ini kita kena salin dan kita kena masukkan kod tersebut dekat bahagian ini. Lepas tu, anda klik dekat bahagian next. So, dia akan keluar paparan macam ni. Sekiranya anda nak set kata laluan, anda boleh klik sahaja dekat bahagian sini dan anda bolehlah set kata laluan yang baru. Seterusnya, untuk cara yang ketiga adalah melalui SMS ke nombor telefon. Okey, untuk cara ni, step dia sama macam tadi yang mana kita kena buka pelayar web. Lepas tu kita klik dekat bahagian sign in. Seterusnya dekat sini kita masukkan alamat email kita. Step yang seterusnya, kita klik dekat bahagian forgot password. Lepas tu dekat bahagian sini, kita klik pada bahagian try another way. Seterusnya, sistem akan paparkan paparan macam ni dan dekat sini anda diberi 2 pilihan untuk dapatkan nombor pengesahan. Okay, yang mana anda boleh pilih sama ada anda nak dapatkan nombor pengesahan melalui tag SMS ataupun melalui panggilan. Okey, untuk yang ni saya akan pilih SMS. Jadi saya klik dekat bahagian teks. Lepas tu sila semak SMS anda dan ini adalah SMS daripada Google. So, anda perlu salin kod pengesahan yang ini dekat bahagian sini. Lepas tu anda klik next. Okey, sekiranya anda nak set semula kata laluan, anda boleh klik dekat bahagian sini dan anda masukkanlah kata laluan yang baru. So, macam mana? Banyak kan cara yang anda boleh guna untuk anda setkan semula password Gmail anda. So, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum.